Jom teman saya pergi open house. Saya tak pasti sama ada ramai yang lupa ataupun memang tak pernah tahu yang komunikasi tu kunci untuk segalanya. Jadi, hari ni saya nak share sebagai ingatan kita bersama dan info baru bagi yang tak tahu. Komunikasi ni aka bercakap dengan orang sangat digalakkan, terutamanya dengan keluarga, rakan kerja, cikgu dan sebagainya. Sebab tanpa kita sedar, komunikasi ni bantu kita dan juga orang lain. Contohnya, bila ada info penting, nak tanya khabar ataupun bila ziarah rumah orang. Bila kita cakap dengan mereka, kita memudahkan untuk mereka faham, tahu dan kenal kita. Selain tu, kita pun akan faham, tahu dan kenal mereka juga. Tapi, kena ingat juga, limit bila bercakap. Tak semua benda kita kena share dan boleh dibuat. Jangan risau, terlupa ataupun energy drain tu memang boleh berlaku. Saya pun ada alaminya. Kita kan manusia. Tapi, bila dah ingat dan dah okey, kita kena cuba perbaiki. Mana yang baik, korang boleh amalkan. Mana sebaliknya, korang tinggalkan. Jaga diri ya. Jumpa lagi untuk konten yang seterusnya. Bye!